Tapi untuk redeem emas fizikal ini, korang kena consider lah charge-charge tambahan yang akan dikenakan oleh setiap platform. Contohnya Public Gold akan kenakan premium, di mana premium ini bagi Daus sangat berpatutan lah, sebab sebelum itu korang dah kena dulu spread 8% lebih. So bila premium ni sangat rendah, dia jadi sama level lah dengan platform-platform lain. Sebab di BGD ada minting fee, ada verification fee, and ada courier fee dan juga ada insurance fee. Kenapa banyak? Sebab kita tahu di BGD spread dia dah sangat-sangat rendah, sekitar 2% lebih. Untuk Miga dah naik 4% lebih. So bila campurkan ke semua fee-fee ini, at the end dia sama sajalah lebih kurang BGD, Miga dan juga Public Gold. So itulah lumrah kalau korang nak pegang emas sendiri. Dan bila korang nak jual balik dekat kedai, korang akan dapat harga yang lebih rendah lah, sebab kedai pun nak untung juga. So itulah antara kelebihan dan juga kekurangan memegang emas fizikal. Jadi senang cerita, setiap platform ada fee-fee yang berbeza dan akan bergantunglah kepada bila korang tengok video ni, dan dia akan sentiasa berubah-ubah fee ni. Dan untuk VersaGold, korang tahu VersaGold tak boleh tukar menjadi emas fizikal. So tak adalah fee. Cuma sepanjang korang simpan duit dalam VersaGold, akan ada management fee 0.3% setahun dan juga trustee fee 0.03% setahun. So kalau kita campurkan, fee-nya adalah sekitar 0.33% setahun lah di VersaGold ini, which is jauh lebih rendah daripada BJD 2% lebih, Miga 4% dan juga Public Gold 8% lebih. Tapi ini semua adalah fee one time lah. Berbanding VersaGold, fee-nya adalah setiap tahun. Tapi untuk dia sama level dengan platform lain ni, memerlukan 10 tahun lah untuk korang simpan dalam VersaGold baru dapat fee yang sama harga lah. So nak pilih mana sebenarnya bergantung kepada tujuan korang. Kalau korang nak labur ke dalam emas, nak yang fizikal, korang kena gunalah Miga, BGD dan juga Public Gold ni. Tapi kalau korang nakkan exposure ke dalam emas, memang nakkan pelaburan yang fleksibel dan senang cair dan tak nak pening-pening kepala, so VersaGold memang sesuai untuk korang. Jadi Daus sendiri pun melaburlah ke dalam VersaGold, dan setakat ini dah untunglah sebanyak RM7,500. Jadi kalau korang berminat nak guna VersaGold macam Daus, korang boleh check di profile Daus and masukkan kod VDAUSDK untuk enjoy new user benefit sebanyak RM10. Apabila korang cash in minimum RM100 ke dalam mana-mana fund yang adalah dalam Versa yang korang suka. Jadi guys, kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, komen, follow Daus dan share lah video ini kepada kawan-kawan korang yang pening nak melabur emas dalam mana. So diharapkan video ni sedikit sebanyak dapat bantulah menjelaskan dengan lebih tepat apa yang mengganggu minda Mika daripada start melabur dalam emas. Jadi guys, itu saja. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.